Okay, hello guys. Welcome back to Fuza Channel. So, kita akan ke Penang selama 3 hari 2 malam. Aku bersama dengan adik aku, perempuan Mazahaini. Sekarang ni malam menunjukkan pada pukul 9.21. Kau boleh nampak tak? 9.21, yes. Dapat sangat-sangat sikit lah kan? 9.21. So, kita orang berdua saja. Sekarang ni nak gerak, tunggu Haini. Haini beli barang, beberapa barang lah dia perlukan. So, ini barang kami. Biasalah barang perempuan. Tu lah semua. Hi penyu. So, itu saja. Nantikan vlog yang seterusnya. Bye-bye. So, can we take it back? When the lights are doing what we want now. When the sun at your back hits me like that, like we did last summer. I don't care what we do, long as I'm with you. Can we take it back? Kiss me like that, like we did last summer. That's summer. Hello guys, kita orang dah sampai dekat Penang. Sekarang ni kita orang berada di Food Bayana Horbit Garden. Betul tak? Sekarang kita orang nak makan tengah hari. Tak sempat lagi cari nasi kandar sebab kami betul-betul dah lapar. Nasi kandar kena belah sana, belah Georgetown tu. Sekarang kita orang ada dekat Bayan lepas. So stay tune, kita pergi makan dulu. Okay, bye. Can we take it back? When the lights are doing what we want now. When the sun at your back hits me like that, like we did last summer. I don't care what we do, long as I'm with you. Can we take it back? Kiss me like that, like we did last summer. That's summer, like we did last summer. That's summer, like we did last summer. That's summer, like we did last summer. Like we did last summer. Like we did last summer. Okay guys, sekarang ni kita on the way to cari nasi kandar. Okay, kita on the way nak cari. Kita on the way nak cari nasi kandar. Sebab masing-masing dah lapar. So, begitulah. Jalan jam guys, jalan jam. Ya, jalan jam. Georgetown. Nasi kandar Sulaiman. Tempat menunggu pelanggan. So adik kita dah beratur dah. Ini kau paling belakang ni. So berapa ramai. Kau wajib berapa? Tak dengar. Tak pakai mikrofon ni. Dalam 12. 12. Dalam 20. 20. Aku bajet dalam 15 something lah. Mungkin makanan lauk saja. Kemungkinan lah. Orang ambil video, gelap-gelap sikit, buka tambah masak. Dua orang. 2 orang. Tadi ada panas tak? Kuah satu. Macam biasa. Ayam bawang. Kobis. Dua kali. Bayar sekali. Ini nasi kita. Ini tengah pilih. Okey. Ini sekali. Okey, tapi kosong dan berapa orang masuk? Ini ambil ni. Okay, thank you.
bawang, kubis dengan kuah campur RM8 saja. Hari ni kau ambil apa? Ayam goreng, sotong dengan udang satu. 23. 23 semua. Ya. Murah lah, murah. Boleh cakap murah. Tiga. Okey lah. Makan tak habis. Kau ikut video kan sebenarnya? Tak, aku ambil gambar betul. Makan tak habis. Dia sedap tapi terlalu banyak kuah. Aku tengok berapa ramai Ramai tak ramai kedai dia. Okay guys, now kita tengah tunggu nak check in hotel. Check in hotel pukul 3. So sekarang ni pukul 12.41. 12 pula. Sekarang ni pukul 2.41. So belum check in lagi. Tengah tunggu kunci semualah. Pukul 3 lah. So ini TikTok dulu lah. So ini hotel dia. Ini hotel Victory Garden. Kita punya hotel kat belakang tu. Mana ni? Georgetown Inn. Bawah parking kereta tadi. So kita orang check in bilik double deluxe standard. Kita ni untuk 2 packs lah. Satu katil. Megah. So here our bilik. Day 1. So kita orang nak pergi ke Armenian Street ataupun street area hotel kita orang ni. Banyaklah spot OOTD. So kita orang nak banyakkan ambil gambar hari ni. So I'm wearing baju hitam yang sama pada pagi tadi. Tapi tudung kita ubah cara style. Kita ubah ala-ala so cute gitu. Dan aku pakai suah jeans. Aku pakai skirt jeans. Nampak tak? Yes, I'm wearing skirt jeans. Dan hari ni siap lagi. Hari ni tengah makeup, tak siap lagi. Nanti kita tunggu dia, okay? Okay. Now kita orang ada dekat Armenian Street. Kau boleh nampak. Kita orang dah masuk dah di belah sana. Nanti kita orang bagi footage gambar. So kita orang kat sini. Sini ada macam laluan orang ramai ambil gambar lah OOTD macam tu. Di sini juga banyak apa lagi? Kedai-kedai. Kurang lah. Ada beca tak lalu? Tak ada. Di sini beca akan lalu sini tau. Nak cari makan. Kita orang nak pergi cari makan. Oh, yang Palemu. Saya ramai tengok. Makan pagi. Mai order. So here our makanan. This is dumpling, steamed dumpling. Ini pan mi. Ini apa ni? Cucu bawang. Cucu bawang kuah kacang. Cucu bawang kuah kacang. Hari ni order nasi lemak sotong. Aku order teh ais dengan ais 02. So, selamat menjamu selera. So, sekarang tepat pada pukul 9 lebih lah. Kita orang dah kenyang, kita orang dah semua ambil gambar, semua dah berjalan.
Terus nak balik bilik. So itu saja untuk hari ini. So kita jumpa lagi pada esok part kedua. Part 2, okay? Bye bye.